Ni pak tu putih ni. Pak tu putih tok letuk. Dia tok letuk lah kan juga. 18 gitu. Ni kita testimoni lah pokok tua. Berapa tahun ni, Mak? Ni umur dia lagi hang ni. 35, 33. Kita kata 30 lebih. Dah tinggal. Tak masuk. Okey, pokok kedua lah. Air. Satu lagi. Ni. Cabai. Kejap apa? Air. Mas semua. Ni daun gini. Ni. Daun halu. Panjang tu. Jadi kita sebab dia naik atas maksud kalau boh tu naik lah. Kita akan potong lah. We tinggal. Kan jawi kat buai lah. Dok bukan jawi kita buai habis. Tinggal sobate ni. We comel. Pokok kahwin tu. Kadang kata maya gini ada bajak dah kerak tengok dia lah. Kata ke mana. Kita kerak lah. Kalau dok gini pun dia jadi dok bagi. Lama-lama dia jadi dah bawah. Tapi nak besar tu lambat. Cuma lepas kita kerak ni kalau boleh maksud mak cari galah kak. Pocok lah. Takut tang ribut Moga batin ni batin muda lagi. Tang ribut takut. Tengok besar. Tengok besar. Buluh banyak muda sini tak buat pak kita. Air lah. Air. Atas tu air cabai dua kita kerak kot tadi. 2 pokok dah lah. Tu jawi ke gapo tu? Tu kita kalau tengok daun tu kita tak tahu pokok gapo. Kalau nak kata jawi mungkin juga. Mungkin lah jawi. Cuma mula paksu tanah ni dia layak dia ke apa? Kita mau tu tanahnya beli rata-rata anaknya pas tengok tengok ngopoh orang nebah. Takutnya patuh. Patuh kita mari tengok besar ni kat naik kita kata jawi pupun jawi. Dia dah besar dia selagi cara dah naik tu dia pun jawi. Bang nak penati jawi. Tak bokok. Dok kalau kata maksud nak kahwin kita ada bawa tali ni cedek dah. Kita kahwin kan nak ambil kau duit teh kau air kau. Ambil lah ikutlah tak apa kan ni tak ada duit teh tak ada. Tu banyak duit teh. Kalau kita ambil duit teh kat bawah. Banyak duit teh. Duit teh beli bakar mula. Macam-macam dia tak. Pasal tak tahu apa hidup lah. Bagak sulak. Tapi subuh sini tengok tu. Penuh pokok pisau teh. Tinggi-tinggi pula tu. Memang tali api. Lalu hak lenu kan tak? Poket lenu tak. Parut lagi pisau teh. Tak nampak pokok. Mana alik tu? Posyu hak lenu. Ada nampak situ. Kita cuci. Sekali buah hak lebat. Tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun lepas lah. Badan mak kata dari 400 putih ya. No, hak bos sekali ya? Ni pokok besar ni. Tu. 400 putih. Boleh banyak ibu kat lu. Ni 400 putih ni. 400 putih tok letuk. Dia tok letuk lah kan juga. 18 gitu. Ni kita testimoni lah pokok tua. Berapa tahun ni, Mak? Ni umur dia lagi hang ni. 35, 33. Kita kata 30 lebih. Dah tinggal. Nak masa tu muka duk sekolah, duk gapo, duk jaga kerja dah nak peti. Iyalah. Tak itu umur kita. Lah ni umur kita 33. Dia sebelum lagi umur kita. Mana 30 lebih lah kita ambil. 35 tahun lebih kurang. Tak ada baru ni baru boleh jalan, tak baru mai cari apa. Kalau tak ada jalan, seekal lah ni. Dulu Miko. Miko jalan kaki, start dah. Dia sterik kau tu kau jalan kau ni kalau dulu. Dulu jalan kau tu. Kebun emo ya. Dulu pasal bola ye. Kok bung selaya tu. Bola itu kita terus sterik. Ada rumah tapak boleh kita coba cabai kiri ni. Iyalah tu kau tu sterik tu. Jalan kaki. Naik kau tu. Mai ikut pisen ni. Pisau tu? Mai ikut pisen tu. Tumbuh pokok doku ganu tu. Baru naik kau ni pula. Enggak mari tengok sekali tengok comel molek saya baru kira perut. Tapi dia ni lama maksud kita tengok. Kalau saya duk tanah lah kita sendiri buat induk kena 5 tahun ke atas. Baru nampak rupa. Kalau jenis orang tak sabar tak boleh nanah. Mari tengok. Mari tengok dak. Kalau jenis lah tak boleh. Hak ni berapa tahun dah ni maksud tanah ni? Kita rasa dari 3 tahun baru ni. Comel tu. Sakit berat tu. Ni kalau lepas ni kita jaga kanopi lepas tu. Tapi dari segi baju comel dah kita tengok maksud baju ni. Lepas tu dia tak kena hawa daun sini kita tengok. Pelik kot ni. Mungkin tepat ni subuh kali. Tu hak kita tipu tu kata baru nak pucuk uluk tu. Ni. Baru tipu sebulan kot. Bulan lebih. Tu besar apa ni juga lah. Nampak tak kecil ni. Ni besar ni kan? Tu.
Wah, tepo tu. Oh. Naik pulak dia tu. Nebel dia kena hitam kalau ikut dia. Tak pakai chainsaw. Ada tak kau pakai parit. Beli chainsaw kecil so. Ada modal. Tu baru segar pulak dia tu. Oh. Okey, kita nak potong je ni.